kadang benda ni dia ada kait-mengait dengan asma kan. Sebab Betul. aku as a asma person, waktu kita kerja kat satu jabatan satu masa dahulu, ada satu hari yang hening, aku kena attack bro. Pada satu hari yang hening. Pada satu pagi hening, aku kena attack. Asal berat ni. Aku pergi kerja. Lepas tu aku rasa macam ni lah, sesak nafas. Lepas tu bukan aku seorang, rupanya ramai dekat satu jabatan tu dia kena asma. Oh ya. Dan orang tu adalah orang yang kerja dah berapa tahun dekat situ, 5 tahun. Oh, sebab dia ada ni kan. Adalah seorang akak tu, aku tak boleh reveal nama dia. Sebab sejuk. Ya bro. Sebab asma ni trigger factor dia macam-macam. Tapi antara dia benda tu lah, sejuk, terperap dekat kapet. Sebenarnya boleh tak kau share based on kau punya experience, salah anggap masyarakat Malaysia ataupun benda yang yalah pemilik bangunan ni buat benda yang salah, tapi dia normkan dia, kan? Ada tak benda-benda gitu? Ada juga. Dia sebab kalau setengah bangunan ni kita akan assign satu entity lah ataupun unit lah, macam unit pengurusan bangunan contohnya, facility manager yang akan riaskan semua tu lah, dan dia lah yang akan bertanggungjawab untuk uruskan yalah ventilation dan sebagainya, blower, whatever semua tu. So patutnya dia kena maintain lah benda tu. Tapi bila kita akan ada efek macam tu lah, macam asma jadi cakap kan, so dia akan salahkan lah orang tu. Sepatutnya memang orang akan ada perspektif, oh benda ni biasalah asma, kau mungkin kau dah ada dari kecil kan. Sebenarnya memang datang Punca daripada udara dalam bangunan. Nama dia kalau kat sini, nama dia quality udara dalaman, indoor air quality. Sebabnya selain daripada sejuk tadi Riz, daripada kapet ni lah, macam kapet kan dia ada abu kan. Kalau musim hujan, kita akan perasan kita punya dinding ni macam ada bintik-bintik hitam, kulat. So kulat itu sebenarnya boleh menyebabkan asma tu, trigger asma tu lebih tinggi daripada keadaan yang biasa. Pasal kulat ni dia macam rasa ke spora kan. Spora tu dia boleh masuk ke kita punya salur pernafasan lah. Pasal kadang kat kulit dia katal macam tu lah. Yelah, sebab untuk maintain bangunan di Malaysia ni sebenarnya kita sebenarnya bidang facility management ni sebenarnya masih baru kat Malaysia. Betul lah. So kita bina bangunan dan kita tak sediakan. Kita tak sediakan that kind of job scope untuk maintain the bangunan tu. Kalau di Putrajaya tak apalah, tak masalah. Tapi bangunan-bangunan lain dia pandang sepi lah. Tak ada ni. Tapi sebenarnya itu melibatkan kesihatan. Sebab kita bekerja 8 hingga 5 kan, duduk situ. So kau memang akan ada efek tu. Sebab ada setengah bangunan tu dia kapet ni sampai 20 tahun tak tukar. Betul. Kan? Hari-hari aku pijak dengan kasut. Gabuk. Gabuk.